Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada taklimat kali ini. Ini merupakan taklimat yang ketiga pada tahun ini. Ya, sebelum ni kita pernah buat juga. Sekejapnya saya ambilkan ni. Okey. So, taklimat mengenai Sijil Kemahiran Malaysia Kepustakawanan Operasi Tahap 2 ataupun SKM PPT Kepustakawanan lah. Ya. So, kita ambil masa dalam 45 hingga 1 jam saja. Ya, insyaAllah. So, sebelum saya mula, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Azman Abdul Rahim. Telah berkecimpung dalam bidang kepustakawan ini lebih daripada 30 tahun. Merupakan pegawai penilai SKM PPT. Ya, saya juga adalah HRC Accredited Trainers. Merupakan juga mantan ketua pustakawan UMPSA, Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah. Pernah juga bekerja di Universiti Islam Malaysia Cyberjaya dan di UNITA, 16 tahun di UNITA. Dan pernah juga bekerja di Special Library di Telekom Multimedia. Dan saya mula bekerja sebagai pustakawan bermula di Universiti Islam Malaysia Antarabangsa Malaysia. Universiti Islam Malaysia Antarabangsa. Ya. Syarikat saya ialah Leading Library Consultancy yang didaftarkan pada bulan November 2023, dan juga saya adalah juga training consultants bagi Leading Quantum Consultancy. Ini bagi tuan-tuan dan puan yang daripada IPTS ataupun daripada sektor swasta. So kalau attend training saya boleh claim HRD C, ya. So, perkhidmatan yang ditawarkan ialah public training. Kita ada pelbagai public training dan bulan 4 ni agak banyak juga public training yang kita akan anjurkan. Bulan puasa ni tak ada. Bulan puasa ni hanya satulah taklimat ni untuk tuan-tuan dan perempuan. Kita ada juga in-house training. In-house training ni kita punya trainer akan datang ke tempat tuan-tuan dan perempuan untuk bagi training daripada pelbagai topik. Dan yang terbaru ialah SKM PPT Kepustakawanan. Ya, itu je salah satu khidmat di mana kita bagi dari segi training dan juga konsultansi lah. Ya. Dan saya sebagai pegawai penilai dalam bidang kepustakawanan akan juga dipanggil oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Malaysia untuk bantu dan tuan-tuan untuk menilai kemahiran dan kelaikan tuan-tuan dan perempuan untuk memiliki sijil kemahiran Malaysia. Ya. So, jika ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan perempuan boleh tanya dalam chat, ya. Ataupun kalau nak guna voice pun boleh lah. Okey. So, sebelum kita sambung, saya minta tuan-tuan dan perempuan isikan borang kehadiran dahulu. Tujuannya ialah selepas kursus kita akan bagi sijil kehadiran taklimat lah, ya. So, minta tolong scan. Kita bagi dalam, tak susah dia punya soalan hanya nama, saya rasa IC, nama, uh, email, nombor telefon tu, ya. So, minta scan ni dulu. Okey, sudah. Minta tolong type di chat. Kalau sudah, type 4. Kalau dah isi, type 4.
Okey. So saya assume semua dah isi macam Nur Nabi dah. Okay, kita sambung. Okey. So, sebelum saya terangkan apa itu SKM, PPT dan sebagainya, uh, kita mulakan dengan dengan apa yang kita akan dapat daripada SKM PPT. Ya, pertama, tuan-tuan dan puan-puan, bila mengikuti proses untuk memohon SKM PPT kepustakawanan ni, tuan-tuan dan puan-puan akan, jika berjaya, akan dapat CJ kemahiran yang saya paparkan ni. Ya, saya harap semua nampak. Okey. Semua nampak kan? Okey. So kat situ kita ada CJ Kemahiran Malaysia Kepustakawanan dalam braket operasi tahap 2. Ya, tahap 2 lepas tu ada nama dan juga di situ ada nyatakanlah penilaian telah dilaksanakan melalui kaedah pengiktirafan pencapaian terdahulu. Dan sijil ini bukan daripada syarikat saya, bukan daripada syarikat mana-mana, ia terus daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Ya. So kat situ kita ada dapat tahap 2. Okey, kita tahap 1 tak ada. Kita terus kepada tahap 2. Nanti saya akan terangkanlah. Okey, yang kedua ialah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok di JPA ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam, gaji pemohon yang ada SKM PPT dan juga ada SPM sahaja adalah berbeza. Ya, kalau kita tengok situ SPM dia punya starting permulaan 1,500 masa itulah, ya. Grade S1, siapa yang biasa dengan skim gaji kerajaan ni. Okey, tapi kalau kita ada apa tu, um, kejap, SPM. Okey, kalau kita ada SKM, SPM dan juga SKM tahap 2, okey. So dia punya tangga gaji ialah 1,561. Ada beza, ya. Kalau kita tahap 3 ada 1,622. So ada perbezaan lah jika kita ada sijil kemahiran ini, ya. Okey. Yang kedua, apa yang kita akan dapat ialah jika tuan-tuan dan perempuan memohon, tuan-tuan akan melalui proses untuk penilaian, di mana kita ada penilai, pegawai penilai, ada dua orang, pegawai penilai pertama ataupun pegawai penilai kedua ialah pegawai penilai luar, ya. So dia akan menilai kompetensi ataupun kemahiran tuan-tuan dan perempuan mengikut NOSH. NOSH ini ialah standard lah, standard kemahiran yang ada yang diregister lah di Jabatan Pembangunan Kemahiran, ya. Okay. So then apa yang kita dapat tadi, kita akan dapat dari segi sijil kemahiran periktirafan. Kedua ialah tangga gaji. Tangga gaji pun saya rasa itu bergantung kepada majikan masing-masing lah. Tapi yang saya tunjukkan tadi ialah entry point untuk SKM dengan SPM berbeza lah. Ya. Okey, dan kedua ialah tuan-tuan dan perempuan, ada juga orang nak CJ tu because nak assess atau nak menilai kemahiran dia sendiri, sama ada dia punya apa dia tak ada degree in library science, tapi dia just nak mengukur kemahiran dia dari segi um, um, penilaian, sama ada dia menepati standard ataupun tidak, ya. So apakah kelebihan SKM melalui PPT? Pertama, memperoleh CJ dalam masa yang singkat. Tidak perlu menghadiri kelas, ya, tak ada exam, uh, sekejap, ya. Dan tiada latihan, ya. So jadinya pertama, um, kita dapat sijil dalam masa yang singkat. Maksud dia maksimum tuan-tuan dalam masa memohon tu ialah 3 bulan. Maksud dia dalam masa 3 bulan tu kena siap lah portfolio tu, ataupun bukti-bukti tu kita kena siap dalam masa 3 bulan. Selalunya kalau kita dengan penilai okey, tak ada masalah dari segi bukti, tidak ada masalah masa, kan, masa dalam sebulan boleh siap dah, ya. Okey. So kedua, peningkatan kerjaya
Dalam industri pekerjaan, anda memerlukan kenaikan formal untuk urusan kenaikan pangkat, gaji dan allowance. Ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan untuk tujuan kenaikan pangkat boleh menggunakan sijil inilah sebagai bukti bahawa tuan-tuan dan perempuan selayaknya dinaikkan pangkat sebab dah memenuhi standard kemahiran. Okey, ketiga ialah memenuhi syarat kelayakan sesuatu pekerjaan. Jadi uh, NOSH atau standard ni dibuat oleh pengamal industri. Maksud dia bukan daripada universiti, dia dibuat oleh pustakawan ataupun orang-orang yang berpengalaman dalam bidang kita lah. So jadi dia memenuhi kelayakan sesuatu pekerjaan. Jadi apa yang kita buat tu, jika mendapati NOSH ataupun standard, so kita punya apa, kita memang layak lah untuk dianugerahkan sijil tersebut. So berpeluang mendapat pengiktirafan dan seterusnya memberi kepuasan serta motivasi untuk memajukan diri. Dulu kita kalau kerja kita tak ada pengiktirafan, kita kerja je dan orang pun tak iktiraf kita. Kita ada pengetahuan dan pengalaman. Padahal kita dah buat kerja bertahun-tahun tapi kita masih ditakut lama dan tak ada pengiktirafan. Dengan ada sijil ni adalah pengiktirafan kepada kerja-kerja yang kita buat. Okey. So apa itu PPT? PPT ataupun CJ Kemahiran Malaysia namanya ialah pengiktirafan pengalaman terdahulu. Dia mengiktiraf pengalaman kita yang terdahulu. So kaedah ia merupakan kaedah mengiktiraf kemahiran yang dimiliki oleh seseorang individu dengan uh, menganugerahkan persijilan kemahiran SKM, DKM, DLKM berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki berasaskan standard ataupun NOSH, National Occupational Skill Standard. Jadi persijilan kemahiran Malaysia yang ada ialah SKM, Sijil Kemahiran Malaysia 1, DKM, Diploma Kemahiran Malaysia 2 dan Diploma Lanjutan Kemahiran. So, jadi bagi kita mula dengan SKM tahap 2, lepas tu SKM tahap 3. Diploma belum ada lagi. Sebab SKM 2 dan 3 pun masih tak ramai yang mendudukinya. So, jadi insyaAllah bila dah ramai nanti, bolehlah dipohon kepada jabatan untuk kita adakan diploma kemahiran dan juga diploma lanjutan kemahiran Malaysia. So, apa yang kita perlu ialah satu ada pemohon, lepas tu ada pengalaman dan ikut standard NOSH. Lepas tu dapatlah kita sijil tersebut. Okey, macam saya beritahu tadi, program persijilan SKM PPT Kepustakawanan kita ada bagi library lah. Bagi kepustakawanan kita ada 2 tahap, tahap 2 dan tahap 3. Okey, jadi nama program kita ialah Kepustakawanan dalam braket operasi. Yang itu untuk tahap 2. Nombor kod dia R910001-2 Itu maksud dia ni nombor kod, itu nombor subjek area, bilangan 1, lepas tu tahap 2, lepas tu 2017 ni tarikh standard tu di, dibuatlah ataupun dirasmikan lah. Yang kedua ialah SKM PPT tahap 3. Yang tu nama program dia lah Kepustakawanan dalam braket pengawasan. Ini lebih senior lah sebab dia melibatkan pengawasan ataupun supervisory. So kod dia berbeza sikit, cuma kat situ dia ada nombor 3 dan 3 sajalah. Maksud dia itu membezakan pada tahap 2 dan tahap 1. Okay. Okey, syarat permohonan. Syarat permohonan SKM PPT Kepustakawanan, pertama, umur kita 17 tahun dan ke atas. Saya rasa semua dah cukup. Memiliki SKM pada tahap yang lebih rendah bagi memohon SKM yang lebih tinggi dalam program yang sama. Ini maksud dia kalau kita nak mohon tahap 3, kita perlu ada tahap 2 dulu. Ikut step by step dulu lah. Lepas tu pengalaman bekerja kita kena ada. Yang ni wajib. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada degree in library science tapi tak ada pengalaman bekerja, tak boleh. Dia syarat utama ialah pengalaman kerja. Degree tak diambil kira lah. Okey, so pengalaman bekerja 2 tahun pengalaman bekerja dalam bidang library bukan bidang lain lah, bidang library lah 2 tahun. 2 tahun kita bekerja di library, macam tu di perpustakaan. Bagi tahap 2, tahap 3 kita perlu 3 tahun pengalaman. Ya. Okay.
Okey, proses pelaksanaan PPT melalui LLC. LLC ni company saya lah, Leading Library Consultancy. So, kita nak bantu tuan-tuan dan puan untuk mendapatkan CJ dengan cara yang mudah lah. Tuan-tuan kalau nak apply sendiri pun boleh. Tapi dia makan, kena belajar banyak lah kan. Sebab dia pertama nak melalui sistem dia. Lepas tu kedua nak faham apa standard dia. Ketiga nak faham apa yang berkaitan dengan bidang kita. Ya. Okey. So, pertama kalau ikut melalui LLC, tuan-tuan dan perempuan wajiblah menghadiri sesi taklimat SKM PPT Kepustakawanan. Macam hari ni kan. Itu wajib. Sebab nak kena faham dulu sebelum kita nak apa? Nak memohon. Takut nanti membazir duit lah. Permohonan tu gagal. Kita tak maulah. Kita nak 100% lulus lah. Ya. So, kedua, mengisi borang penilaian awal dan bimbingan calon. Ini kalau tuan-tuan berminat nanti saya akan bagi borang penilaian awal dan bimbingan. Penilaian ni macam juga kalau di jabatan dipanggil kendiri. Penilaian kendiri. Maksudnya kita evaluate, kita berdiri sendiri, kita menilai diri sendirilah, ya. Dan juga bimbingan calon. So akan buat penilaian awal, and then saya akan tengoklah pertama umur tu memang definitely okey saya rasa. Tuan-tuan dan perempuan tak cukup tak dah bekerja 2 tahun di perpustakaan. Itu wajiblah. Yang kedua, kita akan menilai semua kompetensi, 6 kompetensi yang perlu tuan-tuan capai dululah. Lepas tu kalau tak ada yang slack ataupun ada yang tak dapat, then kita akan bantu cara training pula lah. Tapi tak semua kompetensi boleh dibantu dengan training. Ingat, ini kemahiran. So, seboleh-bolehnya 100% kemahiran. Tapi kalau tak ada 100%, katakan kalau 70%, then kita boleh tolonglah dengan training. Okey. Ketiga, menghadiri sesi bengkel bimbingan sebelum bengkel. Lepas tu nanti kalau tuan-tuan dah register dengan bengkel yang kita anjurkan, sebelum bengkel kita akan ada online punya sesi bimbingan. Sebab kita nak pastikan, sebab bengkel kita hanya 1 hari. So sebelum bengkel kita nak tuan-tuan perempuan ready kan semua dengan bukti dan apa-apa yang tak clear, kita clearkan masa tu lah. Ya, sebelum bengkel. Jadi bila bengkel tu kita hopefully lepas bengkel siap dah portfolio tu. Portfolio tu. So lepas tu menghadiri bengkel, nama bengkel tu Bengkel Penyediaan Portfolio SKM PPT Kepustakawanan. Ini bengkel dianjurkan oleh LLC. Ini bukan jabatan, bukan jabatan kemahiran. Jabatan kemahiran nanti saya akan beritahu yang nombor 2 tu, kotak nombor 2. Okey. So yang ini, permohonan ini ialah permohonan tujuan dia ialah nak kita sampaikan kepada bengkel penyediaan portfolio SKM PPT Kepustakawanan. Okey. Kemudian selepas selesai tu kita akan bila kita punya trainer dah puas hati dengan tuan-tuan punya portfolio, dan kita akan kita akan apply. Kita akan apply. Bila kita akan apply, tuan-tuan dan perempuan dah bayar duit bengkel tu, untuk yuran pendaftaran tak bayar dah. Ataupun yuran permohonan kepada jabatan tak perlu bayar. Kita akan bayarkan lah. Kita akan bayarkan sebab kita dah sekali package. Okey. Dan seterusnya, selepas dah apply, dah mohon, selalunya bila kita dah melalui bengkel tu, insya-Allah lah permohonan selalunya berjaya. Sebab kita dah lalui lah, dah tapis. Maksud dia kalau tuan-tuan ada perempuan masa dalam bengkel tak ready, dan kita hold dululah, kita tak nak apply dulu. Takut nanti bila kita apply, buang masa kita dan buang duit lah. So kita betul-betul 100% kita yakin bahawa tuan-tuan dan puan boleh proceed dan kita akan apply. Okey, lepas bila dah apply, tuan-tuan dan perempuan akan mendapat surat pengesahan daripada jabatan. Ini dengan jabatan pula, dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Tuan-tuan dan perempuan akan melalui proses kaunseling dan penilaian di antara calon dan pegawai penilai. Tuan-tuan akan bertemu dengan pegawai penilai daripada jabatan. Kalau macam dalam bidang kepustakawanan, so far saya lah untuk sebagai penilai pegawai penilai pertama. Selepas itu, tuan-tuan dan perempuan berjaya terampil, dan akan melalui satu lagi proses kita panggil proses verifikasi. Sebelum masa tuan-tuan dan perempuan bertemu pegawai penilai, dia punya tujuan ialah untuk kaunseling, untuk bantu tuan-tuan dan perempuan menjadikan portfolio. Tapi bagi tuan-tuan yang perempuan dah sertai bengkel,
benda tu lagi cepat lah sebab dah hampir siap kan. Cuma bila jumpa pegawai penilai akan advise lah apa-apa ataupun bagi nasihat apa-apa yang perlu ditambah baik. Itu saja. Ya. Lepas tu kita akan, selepas tu tuan-tuan dan puan-puan, bagilah tarikh yang kedua untuk berjumpa dengan pegawai penilai luar. Pegawai penilai luar, itu orang lain, akan datang uh, verifikasi. Datang verifikasi tu maksud dia akan cek portfolio yang tuan-tuan dah buat dengan pegawai penilai tadi. Ya. Lepas tu, pegawai penilai akan mengesahkan sama ada tuan-tuan dan perempuan layak menerima sijil ataupun tidak. Okey. Dalam masa tu, masa perjumpaan dengan pegawai penilai, tuan-tuan akan dimaklumkan sama ada tuan-tuan layak ataupun tidak untuk mendapat sijil. Okey, selalunya kalau dapat, kalau dia cakap okey, terampil, maksud dia tuan-tuan dan perempuan akan dapat lah. Tetapi itu bukan secara kita panggil formal, belum formal lagi. Sebab dia akan bawa kepada mesyuarat. Lepas mesyuarat di jabatan nanti barulah dia mengesahkan keputusan verifikasi. Maksud dia yang bahagian kotak 3 tu persijilan. Lepas tu dia selalu hujung bulan lah. Sekali sebulan. Dia akan mesyuarat dan meluluskan. Bila meluluskan barulah akan keluar ECJ dalam bentuk yang saya tunjukkan tadi. Ya. So tu proses dia lah. So jadi proses yang 3 bulan itu akan bermula daripada proses counselling. Penilaian keterampilan tu sampailah tuan-tuan dapat. Ya. Itu 3 bulan bermula lah. Tapi masa permohonan tu belum lagi sebab yang itu dengan LLC. LLC akan bantu. Ya. Okey. Ini saya just nak ulang dalam bentuk grafik ataupun berfoto lah. Ini tuan-tuan dan perempuan dah attend taklimat SKM PPT Kepustakawanan. Pada awal dulu saya ada jemput juga penceramah daripada jabatan untuk beri penerangan. Dalam penerangan taklimat ni, dia lebih berfokus kepada taklimat, nama pun tajuk dia, taklimat pengiktirafan pencapaian terdahulu, taklimat PPT. Lepas tu saya akan buat lagi satu webinar. Sebab webinar saya pula SKM PPT Kepustakawanan. Saya akan lebih spesifik kepada bidang kita. Ya, daripada jabatan dia general dia buat apa di PPT dan sebagainya. Ya, so jadinya lepas saya rasa 2 sesi kot, 2 atau 3 sesi dengan jabatan. Kemudian saya rasa saya boleh buat sendirilah. Maksud dia saya boleh berfokus kepada kepustakawanan terus. Dan juga syarikat saya LLC telah juga dilantik sebagai agensi bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, di mana kami boleh menerima wang daripada tuan-tuan dan perempuan bengkel tadi dan kami akan bayarkan, ataupun maksud dia kami akan boleh taja dan kami boleh sponsor tuan-tuan dan perempuan dari segi bayaran yuran permohonan tu. Ya. Okey. So lepas tu satu lagi, saya adalah juga pegawai penilai. Jadi so far saya dah menilai seorang lah di Universiti Malaysia Pahang. Hari itu dah dapat, alhamdulillah dah berjaya. So insya-Allah besok saya akan menilai seorang lagi di USCSI. InsyaAllah dalam proses lah, hopefully dia berjaya lah. So dalam proses. Yang lain ada yang poll, sebab bila dia attend bengkel tu, dari situ kita dapati okey bukti ni tak cukup, bukti ni. So jadi ada yang cakap okey cuman saya nak hold dulu lah, saya nak cek bukti dulu. Okey tak apa. Kita takes time sebab belum bermula lagi. Dia boleh bermula je 3 bulan. Ya, masa kita dengan LLC tak ada masalah. Tapi saya akan follow up lah, takut nanti kadang-kadang kita bila masuk kerja kita dah leka dengan kerja, terlupa pula kita punya permohonan ni. Sayanglah sebab dah bayar kan. So insyaAllah selepas yang ni selesai saya akan follow up dengan seorang cikgu di Johor dan seorang lagi di Selangor tu. So insyaAllah bila kita ada bimbingan ni ada sikit kekuatan lah, ya. Okey. Lepas dah taklimat tuan-tuan dan puan-puan, okey. Kepada siapa yang berminat untuk attend bengkel penyediaan portfolio, okey. Bila register saja saya akan bagi borang penilaian ni. Borang penilaian ni ialah kita panggil borang penilaian awal calon bersama LLC. Kat situ kalau tengok tuan-tuan tengok kan, saya akan tanya nama mengikut IC lah dan kad pengenalan ni, nama seperti mana dan kad pengenalan. Lepas tu berapa tahun bekerja. Yang dari sini kalau cakap kurang daripada 2 tahun dah tak layak lah, tak payah. Ini saya akan nasihatkan lah, hold dulu lah, tunggu 2 tahun.
Itu wajib. Lepas tu kita akan tanya soalan mengenai kemahiran atau pengetahuan tentang perkhidmatan kaunter, penyusunan bahan, perolehan, katalog awal, pengendalian program galakan baca, penggunaan kemudahan ICT. Kat situ masa tu saya akan beritahu apa skop-skop dia. Kalau kita tengok macam ni, penggunaan kemudahan ICT, kita kadang kita rasa takut sebab kita bukan ICT. Tapi bila kita tengok dia punya detail, sebenarnya dia nak tahu kita sama ada kita boleh buat scanning ke tidak, tahu masuk metadata, lepas tu tahu buat sikit troubleshooting kalau gate rosak, kalau sistem rosak, macam mana, ya. Taklah terlalu advance lah, ya. So bila tuan-tuan dan puan melalui bengkel tu, kita akan faham lah apa yang diperlukan oleh standard. Okey. Dan nombor dua, selepas kita dah melalui penilaian, lepas tu lepas tu tuan-tuan dan puan tengok kalau di dalam sistem, okey, masa saya ikut lebih kurang sama dengan penilaian kendiri yang diadakan oleh jabatan, ya. So jadi dia punya ni senang je. Kalau 100% tuan-tuan dapat 5, dia punya ranking tu kan, range dia tu, jawapan dia 5. 1 tu memang tak mahir lah, 5 tu mahir. So kalau dapat 100% semua, maksud dia yang 66 tadi, 66 tu, semua kemahiran tu tuan-tuan dapat 100%, dan layaklah nama memohon, dan kita boleh proceed. Kalau 30% ataupun kurang daripada keperluan NOS yang dipohon, dan maksud dia tuan-tuan dan perempuan boleh maksud dia 30% ni kurang keperluan NOS, maksud dia 70% tuan-tuan mahir. 70% mahir, 30% tak mahir. Okey. Okay, nanti saya bagi contoh lah, ya. So jadi kita bagi option, bagi pilihan, ya. Pertama, sama ada tuan-tuan dan perempuan ikuti kursus anjuran siapa-siapa lah, termasuk company saya, syarikat saya, yang berkaitan lah, yang berkaitan dengan dengan kemahiran yang kita perlukan, ataupun hold dulu, cari pengalaman dulu. Cari pengalaman ni maksud contoh lah, sebagai contoh, kata tuan-tuan dan perempuan tak ada pengalaman mengkatalog awal bahan, ataupun tak ada bukan daripada unit katalog, so tak pernah katalog buku. So jadi apa yang perlu buat, hold dulu, minta dengan kita punya supervisor ataupun HOD, head of department, minta akan transfer dekat unit pengkatalogan untuk dapatkan pengalaman. Itu sebagai contoh lah, ya. Okay, yang ketiga ialah kalau kita lebih daripada 30% tak ada kemahiran. 30% daripada daripada 6 tadi tak ada kemahiran, yang tu tuan-tuan dan perempuan kita minta hold dulu, dapatkan pengalaman dulu. Maksud dia, kalau lebih daripada 30%, training pun tak boleh membantu. Katakan sebagai contoh, kalau tuan-tuan dan perempuan tak pernah, tak ada pengalaman ataupun tak ada pengetahuan tentang katalog satu, dan tidak pernah buat scanning, contohlah nombor 6 tu, penggunaan kemudahan ICT, tak ada. So jadi 2 tak ada tu. Bila 2 tak ada, lebih daripada 30% tak ada kemahiran. So jadi kita tak boleh gunakan training bila katakan attend perkatalogan, training katalog satu, training buat scanning ataupun ICT satu, tak boleh. Dia hanya satu saja, sebab yang ni dia dah lebih daripada 30%. Okay, tak apa, nanti kita tunjuk lagi bagi faham. Okey, ini adalah contoh dalam sistem MySpike ataupun dalam sistem jabatan kemahiran. Inilah rupanya. Tapi saya dah simplify untuk peserta-peserta bengkel, saya dah simplifykan, tahu tak tahu, itu je. Ya, sebab saya harap tuan-tuan dan perempuan bila attend training, saya nak semua jawapan 5. Skor canary ni 5. Kita tak mau sangkut-sangkut. Ya, kalau sangkut nanti payahlah. Ya, nak kena justify banyak perkara. Okey, ni kita bagi contoh penilaian kendiri, masa selepas 11 bengkel tu nanti kita akan minta tuan-tuan buat penilaian kendiri pula dalam sistem. So contohnya lah, laksana pendaftaran keahlian baru untuk perkhidmatan kaunter. Selalunya semua yang kerja di kaunter mesti ada buat pendaftaran, pendaftaran keahlian baru. Cuma ada berbagai aspek lah. Kalau di universiti, kadang-kadang dia tak ada pendaftaran keahlian ini sebab dia ambil database terus daripada sistem akademik ataupun student. So dia masuk. So
laksanakan pinjaman dan pembaruan bahan perpustakaan. Sini saya rasa tuan-tuan memang buatlah ya, untuk pinjaman dan renewal buku. Ya, dan sebagainya lah. Itu muka skrin lah MySpac. MySpac ni sistem melalui sistem untuk kita memohon lah, memohon SKM PPT. Okey, ini contoh lagi penyusunan bahan perpustakaan, sisih buku. Sisih bahan buku perpustakaan ni pun ada siapa yang tak faham, kalau buat sendiri dia pun confuse. Dia ingat sisih buku ni buang buku. Dia masalahnya bila kita menyusun buku, kita kena sisihkan. Kalau macam A, apa A, kalau 100 tak 100, 200, macam tu. So benda-benda ni kita akan terangkan dalam bengkel lah. Kalau saya nak pergi satu persatu ni agak lama. So semua saya nak beritahu macam ni lah rupa apa ni, kita panggil penilaian kendiri dalam sistem MySpac tadi lah. Penyusunan buku, perolehan. Maksudnya kita boleh melaksanakan perkara-perkara yang diberitahu dalam standard ataupun dalam NOSH. Pengalian dan sebagainya. Ini yang saya beritahu tadi. Kalau macam penggunaan ICT, tengok dia. Laksanakan proses pengimbasan bahan perpustakaan. Input metadata perpustakaan. Ini kalau tuan-tuan dan perempuan tak pernah pegang mesin tu, agak sukarlah nak dapat point kat sini. Okay. Okey, ini lagi bagi contoh yang nak faham tuan-tuan dan perempuan. Okey, katakan dah melalui tadi proses kendiri dan juga penilaian. Kalau siapa yang nak attend bengkel, penilaian. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh buat semua, okey, kita tanda right kan. Perkhidmatan kaunter, susun buku, perolehan, pengatalogan, pengendalian program galakan baca, penggunaan kemudahan ICT. Kalau semua okey, good, bolehlah proceed untuk memohon. Untuk memohon. Okey, kalau satu saja, maksud dia satu, sebab dia 6 saja. Jadi kalau satu saja, then tuan-tuan dan perempuan boleh ada dua option, dua pilihan. Pertama, hold dulu, cari pengalaman. Sebagai contoh, pengkatalogan. Duduklah dalam unit katalog lah buku. Lepas tu kemudian dah puas hati, dah mahir, dah rasa confident, then boleh apply lah. Okey, satu saja. Satu lagi malas nak apa? Nak tunggu ditransfer ke, ataupun bos tak bagi peluang untuk buat cataloging. Dan tuan-tuan dan perempuan bolehlah attend training. Training pengkatalogan awalan bahan perpustakaan saya buat 1 hari sajalah. Buat 1 hari. Buat 1 hari. Okay. Now, kalau dua kemahiran tuan-tuan dan perempuan tak ada, kita suruh stop. Itu seeloknya kalau pergi training pun tak guna. Kena pergi dapatkan pengalaman antara salah satunya. Kalau katakan nak pergi katalog, pergi unit katalog dulu. Lepas tu kemudahan ICT mungkin boleh pergi training, ataupun sebaliknya pergi masuk unit digital ke contoh, dapatkan pengalaman kemudahan ICT ni. Lepas tu pengkatalogan boleh pergi training. Saya harap semua faham lah. Okay, ni dah kita terangkan. So, jadi benda-benda ni kita tak paksa. Untuk terpulang kepada tuan-tuan, kita hanya guide sajalah, pandukan bagaimana nak mencapai ataupun untuk mendapatkan CJ tersebut, SKM tadilah. Okey, ini saya beritahu walaupun tuan-tuan dan perempuan baru pertama kali, saya beritahu juga tahap 3 punya kemahiran yang diperlukan. Kalau untuk tahap 3 dia ada 8 kemahiran. Okey, tahap 2 dia ada 6 kemahiran yang perlu kita kuasai. Jadi kalau kes kita panggil pasal 30% tadi, jurang tadi. Kalau untuk tahap 2, satu boleh dibantukan dengan training. Okey, kalau tahap 3 pula, dua pengetahuan atau kemahiran yang kita kurang boleh bantu dengan training. Sebab apa? Sebab dia banyak, dia ada 8. Bila 8, peratusan dia pun banyaklah. So, jadi kalau tuan-tuan dan perempuan, bila sampai tahap 3 tu, tak perlulah pergi nak transfer ke apa. Kalau kurang 2, then boleh pergi bantu dengan training. Sebab kalau kita pergi kita stop ataupun untuk dapatkan pengalaman, mungkin takut makan masa kan, makan masa satu, lepas tu lagi nak minta transfer dan sebagainya, susah. Kalau pergi training ni mudah saja, kita pergi sehari training, ataupun ada training tu saya bagi 4 jam saja. Kita tengoklah bahagian-bahagian mana yang kurang tu, kita tengok macam mana. Okay. Ini hanya statement, tapi saya ulangkan, kita punya kaedah tadi, kaedah
SKM PPT, kepustakawanan kita ialah kaedah portfolio. Bila tuan-tuan dan perempuan orang tanya ke ataupun dalam sistem tanya, kita kaedah portfolio. Dia ada dua kaedah untuk menilai tuan-tuan dan perempuan untuk dapat SKM ni. Dia pertama portfolio, file, sediakan bukti. Kedua amali. Amali tu you kena buat lah. Macam peperiksaan jugalah, peperiksaan amali kan. Maksudnya katakanlah, contoh kalau ada kita cakap okey, you cakap mahir susun buku kan. Okey, susun buku saya nak tengok. Itu amali lah. You buat amali Tapi bagi kita cara portfolio. Ini saya tak boleh buat apalah sebab memang dah masa kita punya grup perpustakaan apa otak-otak kita lah masa buat NOSH standard tu dia pilih portfolio. So jadi portfolio is apa? Dokumen atau file yang mengandungi segala bukti kompetensi keterampilan berdasarkan pengalaman terdahulu dan kemahiran dalam bidang kepustakawanan yang dimiliki oleh calon secara tersusun dan sistematik mengikut keperluan NOSH. So jadi dia ialah file putih tu. Lepas tu dia ada lah bukti-bukti. Dalam tu kita kena masuk lah bukti-bukti kerja kita. Katakan kita buat check in, check out buku kan. So jadi apa bukti dia? Mungkin kita bagi slip. Tapi zaman sekarang banyak pakai sistem. So kita screenshot kan. Bahagian pinjaman dan pemulangan tu ada nama kita ataupun kod kita kan. Nama kita kat situ menyatakan kita buat. Itu sebagai bukti lah. Sebagai contoh. So, dilakukan di luar sistem, semakan dan interview secara manual dan fizikal. Ya, kaedahnya dia bukan melalui sistem. Melalui sistem hanya memohon saja. Masa memohon kita pergi MySpark. So, dalam sistem MySpark tu kita guna pertama untuk memohon termasuk ujian kendiri. Ujian kendiri kena melalui sistem, bayar melalui sistem. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan kalau melalui bengkel kami, LLC punya bengkel, perempuan tak perlu bayarlah sebab kita akan taja. Yuran tu kita akan taja. So itu saja. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan akan check dengan sistem bila nak bertemu dengan pegawai penilai, bila nak bertemu pegawai penilai luar. Lepas tu tuan-tuan juga akan dimaklum tentang keputusan dan juga ECJ lah. Itu daripada sistem. Tapi bila kita cakap penilaian, prosesnya di luar sistem. Maksud dia kita akan jumpa penilai akan check file kita, folder kita, interview kita, tanya kita mana-mana dia tak faham kan. Dia akan tanyalah. Dan exam memang tak adalah. Itulah cara dia. Secara fizikal. Tempoh maksimum penilaian 3 bulan. Penilaian 3 bulan. Daripada tuan-tuan dan puan, bila kita mohon saja. Lepas tu dia cakap, okey, bagi tarikh. Bertarikh pun boleh nego lah dengan pegawai penilai bila nak buat dalam masa 3 bulan tu bila nak buat penilaian. Okey, tahap disediakan mengikut tahap yang dipohon. Kita ikut tahap 2, tahap 3. Itu untuk kita ada 2, tahap 2 dan tahap 3. So kita mula dengan tahap 2 dulu, lepas tu dah berjaya baru masuk ke tahap 3. Pembangunan portfolio dibangunkan oleh calon dengan bimbingan kaunseling PP, pegawai penilai pengiktirafan, pengalaman terdahulu. Ini dibangunkan oleh calon dan masa kaunseling ataupun sesi berjumpa dengan pegawai penilai, dia akan bantulah macam mana nak susun, macam mana nak mendapatkan bimbing bukti-bukti lah dia akan tanyalah. Okey, tapi kalau tuan-tuan dan perempuan dah melalui bengkel, itu cepat sikit lah sebab benda dah ada. Kita pun dah terangkan semua dah clear. PPT membimbing dalam membantu calon dan menyediakan bukti-bukti keterampilan yang dimiliki calon bagi membangunkan portfolio. Pegawai penilai akan bantu. Kalau katakanlah tuan-tuan tak nak melalui kami, LLC, so tuan-tuan apply dan PP akan bantu. Cuma PP ni kalau tuan-tuan tak ready, penat juga dia lah. Sebab dia banyak benda nak kena dapatkan evidence ataupun bukti-bukti. Tapi balik kepada tuan-tuan lah, kita pulang. Kemudian penilaian dan pengesahan keterampilan. Portfolio akan dinilai, akan disahkan oleh PPL. Itu dipanggil apa tadi? Verifikasi. So pegawai penilai luar akan menilai lah verifikasi bukti-bukti dan proses yang telah dibuat dengan PP tadi, pegawai penilai. So, proses penilaian termasuk menyemak, menilai, menentusakan bukti-bukti keterampilan calon tersebut memenuhi keperluan NOSH. Dia kena menepati standard tadilah. Ianya termasuk lawatan ke tempat kerja dan termubal bersama calon. Okey. Kalau tuan-tuan dan perempuan, kalau
diminta ke tempat kerja dan tuan-tuan ready je lah ke tempat kerja untuk buat temu bual ataupun uh, buat verifikasi tadi. Okay. So, kalau yang tadi, saya balik kepada LLC. Selepas kita panggil melalui ujian kendiri tadi ataupun penilaian, so akan menghadiri sesi kaunseling lah dengan LLC. Ini saya cepat je lah, saya dah ulang tadi. Ini bengkel, ini rupa bengkel. Ini peserta kita yang lepas, ada 4 orang. So kita macam saya beritahu lah, kita bawa lah printer. Tuan-tuan tak payah bawa apa. Cuma masa sebelum bengkel, kita dah minta dah tuan-tuan bawa bukti-bukti lah apa-apa yang perlu bawa saja. So kita akan preparekan apa ni, folder putih ni, apa tu, borang pink dan semualah apa yang perlukan. Termasuk juga kami bawa printer, scanner nak untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan buat lah supaya bengkel tu siap habis. Siap. So yang ni antara contoh lah yang kita telah buat bengkel. Okey, ini bengkel yang akan datang akan ada pada 8 April 8 April 2026. So um, dia punya bayaran sebenarnya 1,200. Boleh bayar 3 kali. So 4 kali 3, 12 ya. Tapi untuk bulan puasa ni tuan-tuan dan perempuan saya bagi offer 699. Ya. So 699, cuma nanti masa isi borang ni kalau tuan-tuan yang berminat isi borang, tulis kat nota tu puasa. So tahulah tuan-tuan dan perempuan daripada taklimat ni. Okey, dan juga tuan-tuan dan perempuan yang bekerja dengan swasta dan boleh claim HRD. So kursus ini ataupun bengkel ini is HRD claimable. Maksudnya company tak payah bayar, dia boleh claim. Okay. Selepas melalui proses apa tu yang tadi, proses lepas attempt bengkel tu, lepas tu kita apply. Ini contoh sisi counselling. Saya juga pernah berjumpa sebab saya melaluinya. Saya melalui tahap 2 dan tahap 3 sebelum jadi penilai. So saya kena apa gitu dinilai. Yang sebelah kanan hujung sekali, ini saya menilai seorang staff di UMPSA. So penilaian portfolio, kita tengok template, isi kandungan, kita folder, separator dan sebagainya, bukti-bukti, dan kita akan check sama ada bukti-bukti itu ikut standard ke tidak. Okay. Yang ni saya buat di tempat kerja staff ni. Saya pergi ke Pekan lah. Okey. Inilah antara contoh gambaran tuan-tuan dan perempuan yang mana tak ada pengalaman buat portfolio di SKM. Inilah rupa yang kita akan bekalkan lah. Kita akan bekalkan folder putih portfolio. Tuan-tuan dan perempuan hanya bawa gambar foto lah, pasport size. Lepas tu kalau tengok sini, inilah borang-borang ini, kalau melalui bengkel tuan-tuan tak perlulah, kita dah sediakan. Cuma tuan bawa bukti saja. Bukti-bukti yang perlukan, pengalaman kerja kita lah dalam atau luar negeri, bukti kursus ataupun latihan. So pengalaman berkaitan seperti hobi. Kadang-kadang hobi ni boleh dimasukkan. Katakan tuan-tuan bukan hobi saja, macam katakan suka baca, suka buat indexing kan, untuk majalah, suka-suka je untuk simpan sebagai rujukan, boleh jadikan sebagai bukti. Kerja-kerja sukarela macam kita buat bantu-bantu masjid ataupun buat apa kita panggil library, masjid library, mosque library, boleh juga jadikan bukti. Ini pencapaian penyertaan pertandingan KIK ke apa-apa yang berkaitan library je lah. Kita ambil yang berkaitan library je. So kalau tengok tuan-tuan dan perempuan tak ada pula dia tanya degree kita berapa, tak ada. Walaupun kita ada degree tak ambil kira-kira. Ini pengalaman. Okay. So dari segi bukti, keterampilan kita, kita perlu bukti itu perlulah sahih lah. Bukti menunjukkan tugasan yang dibuat oleh calon dan menepati keterampilan yang digariskan. Boleh percaya. Bukti yang diperoleh adalah dari sumber yang boleh dipercayai. Bukan buat-buat lah. Memang kita buat. Bukan buat-buat tapi yang kita buat. Lepas tu ada pengesahan lah. Mungkin ada pengesahan daripada supervisor kita ataupun HOD kita untuk menyatakan ni boleh percaya lah.
Mencukupi maksud dia bukti-bukti tu ikut standard. Standard cakap yang ni, susun buku. So kena carilah bukti susun buku. Lepas tu ada pula tanya, tak ada. Tak ada statistik, tak ada apa. Ambil lah gambar. Gambar tengah susun buku. Okey. Itu contohlah. Ini lagi detail lah. Kalau dalam bengkel kita akan terangkan lah. Ini saya nak bagi gambaran, bagi tuan-tuan supaya nak menyatakan. Sebenarnya benda ni kalau kita ada bukti, kita ada buat kerja, ada rekod, mudah je. Dia masalah cek bukti je, itu je. Mungkin ada bentuk surat antikan, surat memo, arahan kerja, desk file. Macam katakan tadi ada satu kemahiran apa untuk mengendalikan program galakan baca, kan? Mungkin ada satu minit mesyuarat yang menyatakan ada nama tuan-tuan dan puan jadi AJK, ada jurutankuasa. Boleh jadikan bukti. Senarai tugas, job description. So, lesen CJ profesional, lesen tak perlu kat library kita. Kita CJ profesional kalau ada, Lepas tu buku log, buku catatan. Ini perlu ada, kalau boleh jadikan bukti, boleh jadikan bukti, katakan kita buat shelving, kan. Kita tak adalah nak ada form apa, buku log lah. Kita buku berapa kita apa, kita susun buku, berapa banyak buku kita susun satu hari masa tu. Itu menjadikan bukti. Lepas tu surat akuan. Surat akuan ni masa nak apply tu, tuan-tuan dan perempuan perlu adalah surat akuan daripada majikan yang menyatakan tuan-tuan dan perempuan telah bekerja 5 tahun di perpustakaan. Itu dah lebih daripada 2 tahun. Itu surat akuan tu boleh pakai. ROC, SSM tak perlulah, kan. Kita tak ni. Lepas tu ujian penilaian, keputusan peperiksaan, mungkin peperiksaan apa peperiksaan yang ada berkaitan dengan library lah. Kertas kerja, laporan. Sekarang banyak laporan dalam bentuk apa FB. Print kan lah FB tu. Kalau kita ada cerita apa ni, news kan. Okey, reka bentuk blueprint itu tak ada, sijil khusus, anugerah yang kita terima, boleh lah. Yang berkaitan dengan perpustakaan. Lepas tu ada juga bukti sederhana hasil kerja kita, perakuan PPT. Maksud dia perakuan PP ni, maksud dia dalam borang pink tu nanti PP akan beritahulah sama ada tuan-tuan terampil ke tidak. Itu menjadikan bukti. Testimonial pelanggan. Pelanggan ada bagi apa, WhatsApp ke ataupun email ke menyatakan tuan-tuan bagus dalam melayan pelanggan dan sebagainya. Itu bagus untuk testimonial untuk counter service, kan. Kelihatan akhbar, mana tahu kalau tuan dan perempuan ada tulis artikel, video, ada juga yang berkata dia ada video yang diambil masa program galakan baca ke, ada gambar dia, boleh juga. File manager, siapa yang ada ISO, tunjukkan dokumen ISO. Lepas tu gambar lah, jelas sekali gambar lah. Kalau tak boleh cari bukti lain, ambil je gambar. Okay. So, yang tadi dengan saya tunjukkan gambar tentang PP. Ini pula ialah pegawai penilai luar. Pegawai penilai luar, dia akan tengok pada pink form tu, kita panggil pink form tu. Dia akan tengok portfolio kita, macam mana pegawai penilai membantu. Lepas tu dia tengok bukti-bukti. Lepas tu dia tanyalah mana, sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sekarang lah, masa ni penilai luar dalam bidang kita tak ada. Sebab saya pun pegawai penilai saja. Penilai luar ni mungkin dalam bidang lain. Jadi mungkin dia akan tanyalah tentang, sebab dia bukan bidang dia, dia akan tanyalah, you susun buku ni, macam mana susun buku ni, apa nombor ni? Ni kenapa? Saya pergi kat perpustakaan negara, nombor dia, buku dia bermula dengan 222, bla bla, contohlah. Ini kat you punya pula ABC pula ada ni, kenapa pula? Mungkin dia kena faham lah apa beza dia LC dengan DDC. Sebagai contoh lah, sebab dia bukan dia nak ni, kerana memang dia tak tahu. Bukan bidang dia. So dia akan tanya lah. Lepas tu dia akan beri keputusan tidak rasmi. Dia cakap terampil dan boleh disyorkan untuk dapat sijil. So nanti dia akan balik, dia akan input dalam sistem dan buat mesyuarat lah. Lepas tu buat mesyuarat, katakan lulus, dia akan beri surat pengesahan persijilan. Ini minta maaf lah, saya ambil tahap 3 saya, patutnya tahap 2 ni. Lebih kurang lah surat macam ni. Surat pengesahan persijilan kemahiran Malaysia. Lepas tu dapat surat ni, you tengok dalam sistem juga, akan dapat sijil ni. Sijil ni dibagi 2, tak silap saya. Satu dalam bahasa Melayu dan satu lagi dalam bahasa Inggeris. So itulah dapat e-sijil dan boleh print lah. Okey.
Bagi tuan-tuan dan perempuan, saya ingatkan yang mana belum isi borang pendaftaran tadi, boleh scan lah. Ya, boleh scan apa ni borang pendaftaran untuk ECJ lah hari ni lah. Untuk hari ni ya. Ada apa soalan? Sepuluh setengah maksud dia dah hampir 1 jam. Tak apa sikit lagi ya. Lagi saya ambil masa sikit. Okey, saya harap semua dah isi borang tadi. Borang tadi untuk apa? Untuk sijil hari ni lah, untuk kehadiran. Okey, contoh bidang lain, ini maksud dia kalau tuan-tuan dan puan tertanya juga dalam video tadi, ada juga bidang-bidang selain bidang kepustakawanan yang ada SKM PPT. Ini saya ambil daripada iklan-iklan di luar. Apa ni, bidang-bidang lain pun ada juga dia apply, ada juga ditawarkan. Okey. Ini untuk bidang train the trainer. Ini siapa-siapa nak jadi trainer, bolehlah apply. So, apply untuk apa ni, CJ Kemahiran. Tapi yang ini dia melalui amali. Menerusi pusat penilaian amali. Menggunakan kaedah samalah PPT. So, bayaran dia 1,800. Yang ni ialah kaedah portfolio. Uh, ini untuk apa ni? Uh, dia tak beritahu subjek apa. Tapi yang ini dia cakap mohon tahap 3, SKM tahap 3. Bila tahap 3, kena ada 3 tahun pengalaman. Okey. Ini dia 1,500 lah setiap tahap. Okey, yang ni ialah SKM PPT amali untuk kalau untuk company ni dia offer uh, hairdressing. Hairdressing tahap 2 dan tahap 3 macam kita lah. Barbering, potong rambut, 2 dan 3, dan reflexology SKM tahap 3 saja. So jadi dia punya apa ni iuran dia 1,550. Ya. Okay, kalau kita tadi 1,200, tapi untuk bulan puasa ni 6,699 ya. Okey, yang ni ialah SKM tahap 3 secara PPT portfolio. Ini untuk fotografi lah. Fotografi. Eh. Banyak lagi dah, dia banyak bidang. Eh. Tapi macam saya beritahu tadi, kita kena ada kemahiran bidang tersebut lah. Janganlah kita daripada bidang fotografi apply ke pustakawanan, tak boleh lah. Kena. Okey, ini sesi latihan yang ditawarkan oleh LLC. Ini apa-apa keperluan untuk membantu tuan-tuan dan puan yang tiada pengalaman untuk 30% tadi, kita bantu dengan training. Sebagai contoh yang lepas, ada kita punya calon yang tak ada pengalaman perolehan bahan hadiah dan juga pertukaran, exchange lah. So jadi kita adakan 4 jam punya kursus untuk bantu. Ni. Lepas tu katakan perkatalogan awalan tak ada, dan kita bagi kursus 1 hari. Terus tengok-tengok subjek. Ada yang bagi 1 hari, ada setengah hari. Itu untuk bantu yang mana tak cukup kompetensi ataupun kemahiran. Dan kita nak pastikan bahawa, macam saya cakap lah, bila siapa yang apply for bengkel, kita nak pastikan tuan-tuan dan perempuan berjaya 100%. Tapi kalau kita rasa tuan-tuan belum layak masa tu, kita akan nasihatkan belum layak. So, tak payah masuk bengkel. Itu tak payah bayar apa-apa. Tak payah bayar apa-apa. Itu kita khidmat je lah. Kita khidmat untuk bantu tuan-tuan. Ya. Jadi, untuk masuk bengkel pun, kita pastikan bahawa tuan-tuan dan perempuan telah memenuhi standard tu. Supaya masuk bengkel pun tak payah buang masa lah. Tapi kita ada juga yang cakap dia nak pengalaman. Nak belajar macam mana penyediaan portfolio. Tapi dia cakap nanti boleh apply. Boleh juga. Tapi bila you dah masuk bengkel, saya kena monitor lah. Nak pastikan. Tak nak lah nanti membazir duit je kan. Maksudnya bila masuk bengkel, katakan ada seorang tu dia cakap, cik Man, saya ada 2. Saya tak ada katalog dan tak ada acquisition. Dan tak, tiga. Acquisition, katalog dan galakkan baca. Sebab dia tak ada apa, dia punya library tak buat program galakkan baca, jadi macam mana dapat pengalaman. Jadi apa yang diperlukan ialah
Strateginya ialah dia dapatkan pengalaman perolehan dengan cataloging dulu. Dan juga dia attend training. Yang untuk galakkan baca, dia attend training. So, jadi hopefully bila dia complete tu, siap tiga-tiga. Sebab dia dah bayar duit bengkel. So, tak payah belayar lagi. Saya just follow up balik. Katakan untuk cataloging, saya cakap, okay, 2 bulan. Cek pengalaman 2 bulan. Then cataloging, katakan 1 bulan. Sebab dia lebih kurang sama je bila inputting data. Dia. So, lepas tu, you attend training 1 hari. 1 hari ke dia? Ya, 1 hari. Macam tu. So, jadi, hopefully kita punya target dalam masa 4 bulan, dah dapat pengalaman dan apa ni ilmu tadi dan apa attend training tadi. So, lepas tu boleh apply. Itu bukan masuk 3 bulan tadi tau. Ini untuk persediaan kita sebab sebelum nak apply mesti sedia betul-betul. Okay. Okey, Dok. Ini saya bagi kalau tuan-tuan dan perempuan melalui apa ni LLC, melalui bengkel kita akan buat laporan penilaian dulu. Saya bagi contoh Muhammad Fahmi Zakaria ni peserta kita. Okay. Laporan penilaian ya. Sekejap. Okey. Dia sama macam tu lah. Tuan-tuan dan perempuan tak dapat tengok. So, jadi apa saya buat? Saya kena share ni dulu sekejap. Okay, saya sharekan. Okey. Saya sharekan. Okey. Okey, dapat tengok. Saya rasa semua dapat tengok. Cuma saya nak blow out the supaya dapat besar. Okey. So, apa yang kita buat ialah kita bantu untuk menilai apa ni? Okay. Cek tuan-tuan dan perempuan dapat tengok. Apa ni? Penilaian awal berdasarkan kepada ni dia punya statement lah barang penilaian antara Irfan buat komite bla saya akan tunjuk beberapa apa ni selepas melalui apa kita panggil proses penilaian tadi penilaian dengan LLC kita beri show sekejap okey kat sini kita ada 28 notch ataupun aktiviti 28 aktiviti dalam notch yang untuk kes ni salary kita ni 28 22 kompetensi kemahiran dan 6 dia tak ada kompetensi. So jadi peratusan dia ialah 78.6%. 78.6%. Maksud dia punya pencapaian dia lebih daripada 70%. Jadi bila 70% ke atas, kita boleh rekomenkan dia untuk bantu jurang tadi yang ada 21.4% tadi, dia bantukan dengan training. Jadi kat sini kita tulislah tak layak. Kasar juga tak layak maksud dia belum lagi lah. So justifikasi sebab dia tak sampai 100%. So dia kena pergi latihan-latihan. Kita bagilah latihan-latihan berikut yang dia perlu pergilah. Itu sebagai contoh lah. So dia bergantung kepada individu dan kita akan tengok apa ni satu persatu kita akan tengok satu persatu. Itu yang maksud dia kena ada sesi penilaian, sesi bimbingan dan sebagainya. Okey. Selepas tu lepas tu pergi kursus then kita siapa yang pergi bengkel ataupun pergi kursus ini bukan bengkel. Kursus untuk apa ni? Untuk menampungkan gap tadi ataupun ruang tadi, jurang tadi, kita akan pergi kita akan syorkan pergi bagi yang dah pergi bengkel percuma je dia punya apa ni kursus tu. Dan kita akan bagi satu lagi kita akan bagi 2 CJ, satu kehadiran, satu lagi ialah CJ pengukuhan. Sekejap saya sharekan. CJ pengukuhan macam ni. Nampak Okay, semua nampak. Okay, ini sampel dia lah CJ pengukuhan. Contohnya si sekejap saya letakkan bawah. Saya kecilkan sikit. Okey, kecilkan lagi. Okey, ini contoh dia lah. CJ pengukuhan, maksud dia kat sini yang penting di sini kita nyatakan peserta ini telah memenuhi kompetensi 1
Sekarang dia telah faham apa itu perolehan bahan hadiah, perkhidmatan meja ke meja, pemeriksaan kebolehan ICT dan sebagainya. So yang ini akan menyatakan uh, apa peserta ni atau pemohon ini telah lengkap lah dia punya gap tadi, gap kompetensi. So tu gambaran dia. Okay. Okay, so kita ada soal jawab lah. Siapa-siapa, kita pun dah 10:30, Alhamdulillah, on time. Soal jawab. Jika ada, tuan-tuan boleh suarakan ataupun guna chat lah. Sementara tu kita tengok apa soalan daripada borang pendaftaran hari tu. Satu ialah soalan, can a library officer without degree in library management apply to? Maksud dia, adakah pustakawan contohnya yang, sorry, can a library officer without degree in library management apply to? Maksud dia, dia bekerja di perpustakaan sebagai pegawai perpustakaan ataupun librarian, tetapi dia tak ada degree dalam daripada library management. Boleh apply, boleh apply. Ya? Dia boleh apply sebab kita tak tengok pada degree, sijil kita dan sebagainya. Ya? Kita tengok pada pemahiran. Jadi yang penting kena ada pengalaman lebih daripada 2 tahun. 2 tahun atau lebih. Okay. Adakah disertakan sijil penyertaan? Yang ni saya faham, ya, taklimat kita, kita bagi sijil penyertaan, sijil kehadiran kita panggil. Ada soalan yang ni saya tak berapa faham, tapi dia kata apa kerja yang dilakukan oleh seorang pustakawan? Dia maksud dia tak ada, tapi saya jawab lah walaupun dia tak ada kena-mengena dengan, bukan tak ada kena-mengena lah, tak menjawab apa tentang sesi kita taklimat hari ini, tapi saya akan jawab lah ya. Apa kerja yang dilakukan? Apa kerja yang dilakukan? Okey, apa kerja yang dilakukan? Nanti saya akan tunjuk slide kemahiran asas perpustakaan ya. Dari situ saya akan terangkan lah. Okey, sebelum kita ni, sementara tuan-tuan dan puan nak sediakan soalan tu, saya pergi teruslah. Yang ni untuk makluman, kita ada workshop RDA Cataloging Rules pada 31 Mac ya. So tetap dia ada diskaun lah, 850 untuk group diskaun. Yang ni bagi yang nak belajar cataloging untuk RDA. Sebab RDA ni kita patut guna by 2017. Kita dah guna RDA oleh Prof Hamidah lah. Lepas tu kita ada bengkel penyediaan portfolio. Ini saya dah beritahu tadi. Bagi tuan-tuan dan perempuan berminat, masa isi borang tulis puasa dekat bahagian komen tu. Nanti saya tahulah Dr. punya special discount. Okey, berapa? 699 dah. Okey. Ini kemahiran asas. Memang kita selalu rutin untuk apa ni, tuan-tuan dan perempuan yang baru dalam bidang perpustakaan. Ada juga yang attend perpustakaan apa taklimat ni baru kan. So jadi bolehlah attend ni kemahiran asas perpustakaan. Yang akan datang kita akan buat bulan April 21 hingga 22, 2 hari. Bagi soalan tadi, apa kerja perpustakaan? Inilah dia kerja perpustakaan. Pertama, kalau ikut kat situ ialah perolehan, acquisition, kita buat katalog, kita bagi perkhidmatan sirkulasi ataupun pinjaman dan pemulangan bagi orang yang tak berapa faham tentang library. Perkhidmatan rujukan, reference, buat rujukan, cari buku, cari maklumat, pencarian maklumat, kita bantu orang mencari maklumat, memelihara dan pemulihan bahan, menjaga buku, menjaga bahan-bahan perpustakaan, memulihkan bahan, dan otomasi perpustakaan. Maksud dia kita juga kena faham tentang library management system, macam mana menguruskan perpustakaan menggunakan sistem. Dan sekarang kita panggil perpustakaan digital, dan juga AI lah. So itu menjawab tadi soalan tadi lah. Hopefully menjawab lah. Okay, kita ada juga apa ni, kursus cataloging for libraries. Ini very basic, 28 hingga 29 April oleh Dr. Kip Rawi daripada Sarawak. Dan kita ada juga AI untuk perpustakaan, sebab kita ambil dia 3 hari terus lah, sebab dia datang lebih jauh kan. So yang ni kursus ni boleh yang untuk cataloging for libraries, kemahiran asas perpustakaan dan AI ni boleh claim HRD. Okay. Tapi harga dia berbeza bukan harga ni. Ini bagi untuk yang bukan claim HRD. Okey, so itu sahaja saya punya apa ni taklimat. Saya buka pada soalan kalau ada.
Ada soalan? Okay, boleh saya just nak apa buat macam kita panggil polling lah, ya. Uh, Minta tolong type 5 bagi yang berminat nak apa ni, nak mohon SKMPPT ni. Type 5 bagi yang berminat untuk memohon SKMPPT. Okay, soalan saya, um, type 5 bagi tuan-tuan dan perempuan yang berminat untuk memohon SKM PPT tahap 2. Dengar ke? Soalan saya, type 5 bagi tuan-tuan dan perempuan yang berminat untuk memohon SKM PPT tahap 2. Tak minat, ya? Okey, kalau tak minat, type 6. Okey, saya just nak buat survey je. Amy berminat. Tapi bukan nama saya. Tak apa, tak apa. Ada minat lah. Maksud dia kita nak tahu juga dari segi uh, minat tau. Bukan pasal bengkel saya tau. Ini tentang SKM tu sendiri. Bukan. Ya, betul. Bukan masa terdekat lah. Betul. Tapi bukan masa terdekat. Betul, betul. Okey, bagi yang berminat, um, saya anjurkan supaya ikut FB, follow FB SKM Kepustakawanan, SKM Kepustakawanan, FB SKM Kepustakawanan, ya. Ataupun FB saya Azman Library, ya. Sebab tuan-tuan dan perempuan yang mana tak berminat masa ni, maksud dia bukan masa dalam terdekat, kena ikut dia punya perkembangan lah, ya, perkembangan. Ni yang terbaru ialah starting uh, March lah, dah bulan March ni. Okey. MySpark dia panggil MySpark version 2. Yang baru. Okay, yang mana tak berminat type 6. Okey, yang mana jawab tapi bukan dalam masa terdekat, maksud dia berminat, ya. Macam Amy minat.
Okey, faham. Okey. So, jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5, kita ada 10 tak salah. Kita ada 10, 11, ada 9. So, lagi 4 orang. Satu, dua, tiga, empat. Okey, tak apa. So, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya panggil untuk soalan yang terakhir jika ada. Saya harap tak ada soalan, maksud jumpa faham lah ya. So, terima kasih banyak kepada yang hadir. So, saya hutang tuan-tuan dan puan-puan CJ kehadiran. So, insyaAllah jumpa di lain waktu yang sama, lain Kira, waktu. cikgu. Ya, Cikgu ke apa? Terima kasih Encik kah? ya. Okey. So, terima kasih banyak. So, jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. CJ dihantar, CJ mana? Ya, betul. CJ saya akan hantar pada email, melalui email ya. ECJ saya akan hantar melalui email yang tuan-tuan dan puan-puan dah isi borang pendaftaran tadi. Ya, sekejap lagi kita akan usahakan untuk hantar lah. Mira, ada kau isi borang kah? Ada. Ya. Ada masa sekejap ya. Sila kau Mira. Ada isi tadi. Ada Orang yang isi itu apa? Sijil diantar melalui email kah? Iya. Apa keadilan? Keadilan. Macam ada si orang Sabah nih, Emi binti Petrus nih. Orang Sabah pula nih. Family namanya. Okey, ini CJ ni kita panggil QR code dia ya. Scan ya. Mir mana screennya? Mana screennya, weh? Astaga, Sekejap saya copy kalau. Ya, sekejap ya. Okey. Saya bagi kat chat. Okey. Saya dah bagi link dia. QR code ataupun link. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak kepada semua. Mohon maaf apa-apa kekurangan. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Follow apa ni Azman Library ataupun SKM Kepustakawanan, dan juga bagi tuan-tuan yang perempuan boleh juga cek-cek kita punya apa ni poster ataupun iklan dalam sembang pustakawan lah. Ya. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.